Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon rendang, pohon cemara, buah ranum jatuh kemari. Bismillah jadi pembuka bicara. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Ahmad Mustaqim bin Abdullah yang sudah berusia 16 tahun. Saya merupakan anak didik sekolah menengah kebangsaan pelindung yang berada di Kuantan, Pahang. Kod sekolah saya ialah CEA 4094. Saya merupakan seorang pengawas sekolah yang memegang jawatan sebagai Biro Kebajikan. Pencapaian saya semasa berada di sekolah ialah saya pernah menyertai pertandingan choral speaking pada peringkat daerah 2024. Saya juga telah menerima anugerah Nilam 3 bintang pada peringkat sekolah 2024. Novel yang akan saya ceritakan pada hari ini bertajuk Sugar, Yes Please. Novel ini diterbitkan oleh Karya Seni Sendirian Berhad dan ditulis oleh penulis yang sangat saya kagumi iaitu Rehan Mahtar. Novel ini dijual dengan harga RM28 bagi Semenanjung Malaysia. Manakala di Sabah dan Sarawak boleh dijual dengan harga RM31. Dengar sahaja nama tajuk ini iaitu Sugar, kita dapat rasakan bahawa novel ini merupakan kisah yang bahagia, bukan? Namun, kebanyakan adegan di dalam novel ini mempunyai kisah yang sangat menyayat hati. Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, mari bersama-sama saya kita menyelami buku ini dengan lebih dalam lagi. Pada pembukaan cerita, Edian Lufia atau dikenali sebagai Dian sedang duduk di dalam kafe kegemarannya. Di kafe tersebutlah dia berkenalan dengan seorang barista kafe yang dikenali sebagai Nell. Pada malam tersebut, Edian telah bertengkar dengan ayahnya iaitu Ismail tentang pertunangannya nama Haikal. Pertengkaran ini menyebabkan hubungan keluarga mereka menjadi renggang. Beberapa hari kemudian, Haikal mengajak Edian untuk pergi ke kafe kegemarannya. Haikal dan Dian bertengkar dan menyebabkan mereka putus tunang. Apabila si ayah mendengar kabar, ayahnya menjadi sangat marah. Tetapi dengan respon si Edian, ayahnya tersentak seketika. Namun, ayahnya masih mempunyai sifat ego yang tinggi dan berhasrat untuk mengahwinikan Edian dengan Haikal. Pada pertengahan cerita, Nell dan Edian harus bersemuka dengan cabaran yang lebih sukar di mana Nell dan Edian harus bersemuka dengan ayahnya iaitu Ismail untuk meminta restu keluarga. Namun, Ismail membatalkan terus restuan keluarga tersebut. Apabila novel mencapai klimaks, Nell dan Edian harus mengahwini dengan orang yang tidak mereka cintai, di mana Nell akan berkahwin dengan Zahlia, manakala Edian akan berkahwin dengan Haikal. Dalam perjalanan menuju penghujung cerita, Zahlia merasakan ini terlalu jauh baginya dan memutuskan untuk membatalkan saja perkahwinan. Begitu juga dengan Haikal yang membatalkan perkahwinan atas alasan yang sama. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ayah Edian merubah sikapnya daripada sikap pentingkan diri kepada sikap yang peramah. Akhir sekali, ini merupakan penamat yang bahagia bagi mereka di mana Nell dan Edian akan pergi ke mahkamah untuk memohon surat perkahwinan mereka dan mereka berdua akan datang dalam satu majlis yang sama. Pada pendapat saya, plot cerita yang digunakan sangat menarik dan bahasa yang digunakan sangat mudah difahami oleh pelajar seperti saya ini. Oleh itu, terdapat beberapa kesimpulan yang kita dapat daripada novel ini. Antaranya ialah keberanian memilih kebahagiaan sendiri. Dian belajar memilih kebahagiaannya sendiri walaupun berdepan dengan tekanan keluarga. Ini menunjukkan bahawa pentingnya membuat keputusan berdasarkan keinginan sendiri, bukan sekadar memenuhi kehendak orang lain. Yang kedua, menerima dan perubahan diri.
Kehadiran Nell membawa perubahan yang sangat besar dalam hidup Edian. Ini menggambarkan bahawa dorongan dan sokongan seseorang dapat merubah kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Yang terakhir, konflik antara tanggungjawab dan cinta. Dian melakukan tanggungjawabnya sebagai anak dan memenuhi harapan keluarganya, walaupun dia terpaksa berkorban perasaannya sendiri. Burung Nuri hinggap di titi, terbang ke taman mencari seri. Terima kasih setulus hati, moga-moga berjumpa lagi. Dengan ini saya mengundurkan diri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.